نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, para pencinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pencinta Al-Quran Al-Karim yang diturunkan ke atas baginda sallallahu alaihi wasallam, saya harap sebelum kita sambung tazkirah kita pada malam ini, kalian dapat kongsikan kebaikan dan jemput para muslimin dan muslimat masuk dan ikut pengajian kita. Siapa yang ada kenalan, dia sayangi dia. Siapa yang ada family yang dia sayangi, jiran yang dia sayangi, kawan satu office, maka hendaklah memanggil mereka untuk masuk dan mendengar ilmu yang kita mahu sampaikan pada malam ini. Alhamdulillah, setelah kita telah menyambut Hari Raya Eid Al-Adha, kita melihat jemaah haji bagaimana mereka telah berdiri atas Bukit Arafah, dan kita telah gembira dengan menzahirkan syiar Islam. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kurniakan kepada kita untuk kita sambung dengan amalan yang salih, dan kita menyibukkan diri kita dengan ilmu, dengan majlis ilmu. Pada malam ini, saya mahu ceritakan tentang satu rahsia yang ia antara rahsia-rahsia orang yang cinta Al-Quran dan hafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Apabila kita melihat para ulama, para salihin, para qari Al-Quran, para yang hafal Al-Quran dengan benar, dengan ikhlas, hati mereka tenang dan hati mereka ada padanya sakinah, ada ketenangan di dalam hati mereka. Walaupun masalah duniawi yang mereka menghadapi banyak, walaupun ada masalah family, masalah kewangan, masalah sakit atau masalah-masalah yang lain, tapi hati mereka tetap gembira dan tenang dengan taat kepada Allah dan dengan Al-Quran Al-Karim. Al-Quran Al-Karim yang ia adalah mu'jizat yang berterusan, yang ia adalah mukjizat yang paling besar yang Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kitab yang paling afdal, kitab yang paling mulia, yang diwahyukan kepada Nabi yang paling afdal. Wajarnya kita umat Muhammad, kita jaga hafal Al-Quran, jaga belajar Al-Quran kalau tidak dapat hafal, tetapi belajar Al-Quran dan kekalkan ada semangat untuk bacanya dengan betul, bacanya dengan cara yang sempurna, dan kita selalu usaha dalam ini. Sama ada seorang dia antara yang pandai baca Al-Quran atau dia orang yang tidak pandai baca Al-Quran, kekalkan di dalam hati cinta terhadap Al-Quran dan semangat untuk membaca Al-Quran dan usaha pada perkara itu. Perbahasan kita pada malam ini bukan bagi hanya mereka yang pandai baca Al-Quran, bukan bagi mereka yang telah khatam beberapa juzuk, tetapi pada malam ini Syekh mahu berbicara dengan mereka yang cinta Al-Quran dan mereka suka untuk membacanya, tetapi ada antara mereka yang pandai tapi dia kata tak ada masa. Saya tahu macam mana baca, pernah belajar tapi tidak membaca. Dan mereka yang bercita-cita untuk baca tapi mereka kata saya tak sempat belajar. Masa saya kecil belajar sikit-sikit, tak dapat untuk jadi pandai membaca Al-Quran, tapi masih lagi cinta Al-Quran ada di dalam hati, masih lagi mahu usaha untuk membuat itu. Saya nak mula dengan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda, Innal ladzi laysa fi jawfihi syai'un minal Qur'an kal baitil kharib. Sesungguhnya orang yang tidak ada pada hatinya
sesuatu daripada Al-Quran, maka dia umpama rumah yang rosak. Allah, subhanallahil azim. Kemudian orang tanya, kenapa saya sedih? Orang tanya, kenapa saya rasa hati tidak tenang? Kemudian dia tanya, kenapa saya ini banyak masalah, banyak nervous, banyak stres, anxiety, ini, itu. Kemudian dia tidak ingat, adakah dia telah hafal apa-apa daripada Al-Quran? Adakah dia ada wirid yang dia membacanya daripada Al-Quran? Ada di dalam hatinya sesuatu daripada Al-Quran? Jika tidak, maka baginda mengkhabarkan orang yang tidak ada pada hatinya sesuatu daripada Al-Quran, dia umpama rumah yang rosak. Kalau rumah yang rosak, biasanya kita tidak akan tinggal di dalam rumah yang rosak. Kita carikan rumah yang lain. Maka bagaimana dia mahu sakinah, bagaimana dia mahu ketenangan masuk ke dalam hati yang rosak? Mana akan datang sakinah dan rasa tenang dan rasa gembira kepada hati yang rosak? Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah, bila habisnya cuti, ramai orang yang fikir dan bersemangat terhadap nak uruskan perkara duniawi mereka. Dia fikir, okey, sekarang setelah cuti panjang, saya nak buat sekian-sekian dalam bisnes, nak activate semula, nak naikkan sale, mahu buat arrangement baru untuk iklan bagi bisnes, atau mahu buat sekian dan sekian untuk office. Tapi ramai orang lupa setelah cuti yang panjang, yang boleh jadi telah banyak lalai dan malas padanya pun, lupa untuk refresh balik hati dengan Al-Quran Al-Karim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala telah memuji mereka yang membaca Al-Quran dengan firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitab Allah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. صدق الله العلي العظيم. Dua ayat ini daripada surat Fatir. Daripada surat Fatir, ayat nombor 29 dan 30 daripada surat Fatir. Allah Ta'ala telah memuji padanya mereka yang yatluna kitab Allah, mereka yang membaca kitab Allah, mereka yang membaca Al-Quran Al-Karim. Ada sebahagian orang dia kata, saya sudah tua, mana saya nak hafal lagi, saya tidak mampu lagi hafal. Kalau tanya saya dah makan apa semalam, saya tak ingat pun. Mahukan saya hafal lagi, saya tak mampu hafal. Walaupun tidak hafal, tapi baca dan belajar bagaimana membaca. Membaca Al-Quran bukan hanya bagi orang yang hafalannya kuat. Membaca Al-Quran bukan hanya bagi orang muda atau bagi ustaz. Membaca Al-Quran bukan hanya dibuat ketika kita di dalam sekolah. Tetapi membaca Al-Quran hendaklah kita berterusan dengannya sampai mati. Kita harap bila kita berada atas katil kita, jika kita mati atas katil kita, maka kita harap dapat membaca Al-Quran sebelum kita mati. Ada sebahagian orang Allah Ta'ala kurniakan kepada mereka dalam saat yang biasanya ramai orang lidah mereka terikat, tidak dapat bercakap. Tapi ada sebahagian orang salih
pencinta Al-Quran Al-Karim, Allah kurniakan kepada mereka lidah mereka masih lagi basah dengan bacaan Al-Quran Al-Karim sampai mereka keluar daripada dunia ini. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, Allah Ta'ala telah memuji mereka yang membaca Al-Quran dan mendirikan salat dan berinfak daripada apa yang mereka dikurniakan daripada rizki secara terang-terang dan secara secara tersembunyi. Dan mereka mahukan dengan ini taat kepada Allah yang pahalanya kekal bagi mereka. Maka Allah Ta'ala akan membalas mereka dengan balasan yang baik dan akan tambah bagi mereka sebagai kurniaan daripadanya. Sesungguhnya Allah Ta'ala Ghafurun Syakur. Allah Ta'ala maha mengampun. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dia membalaskan orang yang membuat baik daripada para mukminin, yang membuat baik kerana Allah, Allah membalaskan dia dengan pahala di hari akhirat. Lagi muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis yang sahih yang kita semua pernah mendengarnya. Kita semua pernah mendengar hadis ini. Tetapi adakah kita selalu ingat dan bersemangat untuk beramal dengannya? Sabda baginda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Yani yang paling baik di kalangan kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Maka jika seorang dia tidak dapat jadi antara mereka yang menyebarkan kitab Allah, menyebarkan Al-Quran, dia tidak dapat jadi seorang ustaz yang boleh mengajar Al-Quran dan mendidikkan orang untuk melafazkan dan membaca Al-Quran dengan cara yang betul, maka jangan tinggalkan jadi orang yang belajar Al-Quran. Bercita-cita jadi orang penyebar Al-Quran tapi tak dapat, maka boleh jadi orang yang belajar Al-Quran dan masuk di dalam hadis ini. Kerana baginda bukan hanya memuji orang yang mengajarkan Al-Quran, tapi pun orang yang belajar Al-Quran Al-Karim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, baginda sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan hadis ini penting, alladhi yaqra'u al-Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'a as-safarati al-kirami al-bararah, walladhi yaqra'u al-Qur'ana yatata'ta'u fihi wa huwa alayhi shaqqun lahu ajran. Hadis ini apakah maknanya? Baginda sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahawasanya orang yang dia mahir baca Al-Quran, maka dia ini orang yang dapat kurniaan daripada Allah. Ini adalah kurniaan daripada Allah bila orang mahir baca Al-Quran dan dia lancar bacaannya. Dia boleh habiskan satu juzuk dalam mungkin setengah jam, dia habiskan satu juzuk dia baca. Dan ada sebahagian orang untuk nak baca satu juzuk mungkin perlukan 2 jam. Perlahan-perlahan. Dia baca betul, bacaannya betul. Tapi dia yatata'ta'u. Yakni dia usaha untuk nak keluarkan huruf daripada makhraj. Dia keluarkan dengan betul. Dia baca bacaannya betul. Tapi usaha dan kesabaran yang dia kena buat lagi besar daripada orang yang mahir, yang lidahnya lancar dengan bacaan Al-Quran. Orang ini, baginda mengkhabarkan ada baginya 2 pahala. Ada baginya 2 pahala karena dia membaca dan dia ada kesabaran, dia sabar untuk membaca dengan cara yang betul. Dia tidak menukar huruf, dia tidak baca dengan kejahilan. Adapun kalau orang dia tukar-tukar huruf, dia baca dengan kejahilan, maka dia berdosa. Orang ini berdosa. Bukan ada, ini tidak ada baginya 2 pahala. Tetapi dia orang yang berdosa. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam di sini memberi pengalakan
bagi mereka yang rasa kena sabar banyak untuk baca kerana ada kelemahan pada diri mereka. Mereka kena sabar banyak untuk keluarkan huruf daripada makhraj. Maka baginda memberi penggalakan. Jangan putus asa, tapi tengok kepada pahala yang orang akan dapat. Hadis ini yang saya baca diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan supaya umatnya faham betapa pentingnya bagi mereka belajar Al-Quran dan membaca Al-Quran Al-Karim. Maka baginda memberi perumpamaan bagi seorang mukmin yang membaca Al-Quran dengan sabdanya, "Mathalul mu'min alladhi yaqra'u al-Qur'ana mathalul utrujjati rihuha tayyibun wa ta'muha tayyib." Yani umpama seorang mukmin yang dia membaca Al-Quran adalah buah kurma, buah tamar yang buah utrujja. Buah utrujja. Buah utrujja itu apa? Buah utrujja satu buah yang baunya harum dan rasanya sedap. Buah utrujja itu biasanya tidak tumbuh di Malaysia, tapi di Afrika ada. Bentuknya umpama lemon, lemon yang umpama lemon, tapi ia bukan lemon. Ia adalah jenis yang, ia adalah buah yang lain. Maka utrujja itu ada bau yang harum dan rasa yang sedap. Baginda dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim memberi perumpamaan bagi orang mukmin yang dia membaca Al-Quran. Baginda bersabda bahawasanya orang ini dia seperti al-utrujjah. Rihuha tayyib, baunya harum. Wa ta'muha tayyib, rasanya pun sedap. Lagi baginda memberi perumpamaan bagi seorang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran. Dia mukmin tapi dia tidak membaca Al-Quran. Selalu sibuk. Sibuk dengan apa? Sibuk dengan urusan dunia, family, kerja. Dia tidak membaca Al-Quran. Baginda bersabda, "Wa mathalul mu'mini alladhi la yaqra'ul Qur'ana mathalut tamrati la riha laha wa ta'muha hulu." Maknanya umpama orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran umpama buah tamar. Rasanya sedap, manis, tapi tak ada bau baginya. Tidak ada baginya bau yang harum. Biasanya buah kurma, buah tamar, kalau ada depan kita atas meja, kalau kita tak nampak, kita tak tahu ia ada. Kerana kita ada bau baginya. Maka orang mukmin yang dia tidak membaca Al-Quran, dia umpama buah tamar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, lagi bagi yang mahu diangkat derajatnya, hendaklah dia membaca Al-Quran. Mahu hati yang tenang, yang baik, yang tidak rosak, baca Al-Quran. Mahu pahala yang besar, baca Al-Quran. Mahu jadi antara orang yang tinggi derajat mereka, baca Al-Quran. Baginda sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan bahawasanya Al-Quran ia membuat syafaat bagi yang membacanya. Baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Yani bacalah Al-Quran, sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari akhirat membuat syafaat bagi yang membacanya. Maka yang mahu syafaat Al-Quran Al-Karim, hendaklah dia membaca Al-Quran. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hasada illa fi ithnatain. Rajulun atahu Allahu al-Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar." Maknanya dua perkara tidak ada mengapa jika kita bercita-cita dapat sepertinya bila melihat orang yang adanya. Apakah ia? Pertama, jika kita melihat seorang yang Allah kurniakan kepadanya belajar Al-Quran, dia pandai baca Al-Quran, dia hafal Al-Quran, maka baik kalau kita bercita-cita kita jadi sepertinya tanpa hasad dengki.
Kita hanya bercita-cita kita jadi sepertinya, supaya kita juga dapat membaca Al-Quran pada siang dan pada malam. Maka hendaklah seperti ini kita bercita-cita. Sekarang ramai orang dia tidak ingat tentang Al-Quran. Dia tengok Ferrari, dia bercita-cita ada Ferrari. Dia melihat rumah besar, dia bercita-cita mahu rumah besar. Dia melihat harta yang banyak, dia bercita-cita kalau dia ada juga harta yang banyak. Tapi ada sebahagian orang melihat orang yang hafal Al-Quran, orang yang pandai baca Al-Quran, hatinya tidak bergerak untuk bercita-cita mahu jadi seperti itu, mahu jadi orang yang hafal Al-Quran dan membaca Al-Quran. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan juga baginda bersabda, orang yang kedua yang hendaklah cita-cita dapat sepertinya, orang yang ada harta dia menginfakkannya pada siang dan malam pada taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melihat orang salih yang kaya, yang dia berinfak, selalu berinfak daripada hartanya, maka tak ada masalah kalau kita bercita-cita juga ada harta seperti itu, supaya kita juga berinfak daripadanya kerana Allah, bukan untuk kita mahu carikan kelezatan duniawi dengannya. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, adapun tentang pahala membaca Al-Quran, kita ini semua akan mati dan tiada antara kita yang akan kekal di dalam dunia ini. Maka kita sekarang semua buat apa sekarang? Kita mencari bekalan sebelum kita keluar. Kita mencarikan bekalan sebelum kita keluar daripada dunia ini. Maka yang mahukan bekalan yang sangat baik bagi dirinya, maka bacaan Al-Quran antara bekalan yang terbaik bagi orang sebelum dia keluar daripada dunia ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi ta'ala falahu hasanah wal hasanatu bi'ashri amsalha." Maknanya sesiapa yang dia baca satu harf, salah satu huruf daripada Al-Quran Al-Karim, ada baginya satu kebaikan dan satu kebaikan digandakan dengan 10. Yani satu huruf dibacakan, digandakan dengan 10. Baginda bersabda, "La aqulu alif lam mim harf, walakin alifun harf, ولام حرف وميم حرف." يعني ألف لام ميم bukan semuanya dikira sebagai satu harf, tapi alif satu harf, lam satu harf, dan mim satu harf. Dan kalau kira satu muka surat, berapa baris ada di dalamnya, setiap baris berapa huruf ada di dalamnya, maka betapa banyaknya ribuan pahala yang orang dapat bila dia membaca Al-Quran Al-Karim. Ribuan pahala, ribuan kebaikan orang dapat apabila dia membaca Al-Quran Al-Karim. Maka orang yang dia mencarikan bekalan yang baik sebelum dia keluar daripada dunia ini, hendaklah dia sibukkan dirinya dengan Al-Quran. Dan bagi orang yang rasa rezekinya sempit dan urusannya susah di dalam dunia ini, maka dengar kepada hadis ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqulu Rabbu subhanahu wa ta'ala, man shaghalahu al-Quran wa dhikri an mas'alati a'taytuhu afdala ma u'ti as-sa'ilin. وفضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله على خلقه." رواه الترمذي. Hadis ini hadis qudsi. Allah Taala berfirman Allah Taala berfirman yang mafhumnya difahami daripada firman Allah, orang yang dia sibuk dengan Al-Quran dan zikrullah,
maka Allah Ta'ala akan memberi kepadanya daripada sebaik-baik apa yang dia memberikan kepada orang yang mohon. Yang mahu perkara-perkara yang sangat baik bagi dirinya, hendaklah dia sibuk dengan Al-Quran dan zikrullah. Ada yang dia duduk buat planning yang besar, mahu buat bisnes ini, mahu buat projek ini, mahu buat sekian, sini gagal, sana gagal, dapat tak ada barakah dalam kehidupannya. Tidak ada barakah dalam masanya. Tidak ada barakah pada usahanya. Dan ada sebahagian orang yang dia duduk pada waktu pagi atau pada waktu sahar sebelum masuk subuh, dia buka Al-Quran, dia membaca beberapa muka surat daripada Al-Quran, dan rezekinya datang dengan kuantiti yang besar, sedangkan dia tidak usaha banyak, tapi Allah Ta'ala kurniakan kepadanya rezeki daripada jalan yang dia tidak sangka-sangka. Ini adalah barakah Al-Quran Al-Karim, barakah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kalau kita nak ceritakan tentang barakah Al-Quran, dan kalau kita nak cerita tentang kebaikan Al-Quran, maka ini boleh kita sampai pagi kita boleh teruskan dengan kita ceritakan tentang ini. Tetapi Allah yang kurniakan Allah Ta'ala, atau orang yang Allah Ta'ala kurniakan kepadanya hati yang lembut dan kefahaman yang baik, maka dia sedar daripada satu hadis dia mendengar, daripada satu ayat yang dia mendengar, diingat dan hatinya bergerak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a al-Qur'ana wa 'amila bihi bima fihi, ulbisa walidahu تاجا يوم القيامة ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيوت الدنيا فما ظنكم بالذي عمل بهذا." رواه أبو داود. Maknanya, orang yang membaca Al-Quran dan beramal dengan apa yang ada padanya, maka dua orang tuanya, dua ibu bapanya, mereka akan dipakaikan, akan diletakkan atas kepala-kepala mereka mahkota-mahkota di hari kiamat. Di hari kiamat akan diletakkan mahkota atas kepala ayahnya, mahkota atas kepala ibunya yang mereka telah membantunya belajar Al-Quran dan beramal dengannya. Dan cahaya mahkota itu lagi cantik daripada cahaya matahari di rumah-rumah manusia di dalam dunia ini. Masya Allah al-Azim. Masya Allah al-Azim. Baginda bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa inna Allah la yu'azzibu qalban wa'al Qur'an." Maknanya, hendaklah membaca Al-Quran, kerana hati yang ada padanya Al-Quran dan memahami Al-Quran, belajar Al-Quran, maka ini antara sebab dijaga orang daripada azab. Bukankah warid di dalam hadis bahawasanya siapa yang baca surat Al-Mulk pada setiap malam, dia dijaga daripada azab kubur? Setiap malam kalau baca surat Al-Mulk, dijaga daripada azab kubur. Hanya surat Al-Mulk setiap malam. Hanya surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk mungkin makan masa mungkin 10 minit untuk nak habiskan surat Al-Mulk. Mungkin 10 minit sahaja habis baca surat Al-Mulk. Tapi kalau setiap malam bacanya, dijaga daripada azab al-qabr. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, hendaklah kita mengimarahkan rumah kita dengan bacaan Al-Quran dan mendidikkan anak kita dengan cinta Al-Quran. Sebelum adanya TV ini dan sebelum adanya handphone ini, orang kita zaman dahulu selalu melihat mereka membawa Al-Quran. Ini yang bawa 2 juzuk, ini 3 juzuk. Dia bawa Al-Quran sama ada semuanya, atau dia bawa beberapa juzuk atau 1 juzuk dia hafal.
Sekarang ramai orang dia pegang handphone, walaupun dalam handphone boleh ada application, boleh baca Al-Quran, tapi dia tidak buka pun kerana hatinya lalai. Sekarang ramai orang ada mushaf di dalam rumah mereka, tapi tengok kepada mushaf, tak dapat tanda-tanda sentuh, tak ada. Tengok kepada remote control TV, dapat nombor atas remote control dah hilang kerana banyak tekan. Adapun mushaf Al-Quran, ramai orang letakkannya sebagai seolah-olah ia adalah hiasan bagi almari mereka. Mereka tidak keluarkan untuk mereka membaca. Masya Allah al-Azim. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah ta'ala, setelah sudah kita dah menyambut Hari Raya Idul Adha, sebagai bantuan kepada muslimin dan muslimat yang ingin nak belajar Al-Quran, tapi mereka kata saya tidak dapat nak sampai ke Baitus Sa'adah, saya nak talaqi tapi jauh Baitus Sa'adah, dan saya ada di negeri yang lain, atau saya sibuk dengan kerja atau seumpama itu, maka insyaAllah Syekh akan jalankan satu program secara online untuk membantu syarah Al-Quran, syarah tentang ahkamut tajwid, syarahkan tentang kitab Al-Jazariyah. Al-Jazariyah, kitab tajwid yang sangat terkenal, dikarang oleh Al-Imam Al-Jazari. InsyaAllah akan syarah tentang ilmu tajwid, kitab Al-Jazariyah, dan akan juga kita akan letak target dalam 3 bulan kita mahu hafal 5 juzuk. Kalau tak mampu hafal, talaqi 5 juzuk. Maknanya sama ada dapat talaqi dan hafal 5 juzuk atau dapat talaqi 5 juzuk. Tapi ini bagi yang ada asas pada membaca Al-Quran, insyaAllah dia dapat untuk membuatnya. Adapun yang masih lagi dia tidak tahu baca langsung, dia boleh menyertai program kita dan akan ada guru. Maksudnya setiap orang yang menyertai program kita akan ada baginya guru yang jaganya, dan dia akan baca dengannya one to one secara online insya-Allah taala. Syekh akan mengajarkan, Syekh akan baca dan Syekh akan bagi syarahan. Kemudian ada yang akan membantu Syekh lagi insya-Allah untuk mendengar bacaan daripada muslimin dan muslimat. Kerana talaqi Al-Quran tidak berlaku dengan sekadar kita mendengar orang lain membaca. Tak. Talaqi Al-Quran mesti padanya anak murid dia baca dan gurunya mendengar. Kalau dia buat kesalahan, gurunya akan tegur dan membetulkan. Ini cara talaqi Al-Quran. Maknanya kalau kita dengar contoh seorang qari masyhur membaca Al-Quran, contoh Muhammad Siddiq Al-Minshawi, kita dengar 30 juzuk bacaannya. Ini bukan maknanya kita sudah talaqi. Dengan sekadar itu kita sudah talaqi. Tak. Talaqi Al-Quran adalah dengan kita baca, guru kita mendengar. Maka yang mahu talaqi Al-Quran, mahu talaqi 5 juzuk dalam tempoh 3 bulan, yakni pada Jun, Julai dan Ogos, maka hendaklah dia menyertai program untuk hafalan. Bagi yang dia kata saya dah cuba hafal tapi bila sendiri saya lalai, malas, mula kemudian berhenti, dah banyak kali cuba untuk mula hafal sedikit kemudian saya tinggalkan, Al-Baqarah belum hafal, dah cuba hafal Al-Baqarah 100 kali, dah mula hafal 10 muka surat kemudian berhenti. Maka untuk kali ini, bila ada teman, bila ada kawan, bila ada guru yang jaga dan follow up, insya-Allah kamu akan dapat untuk hafal bersama kita 5 juzuk di dalam tempoh 3 bulan insya-Allah taala. Maka jangan lepaskan peluang. Setahu saya ada mungkin lagi 22 kekosongan sahaja yang boleh daftarkan. Maka tak tahu kalau masa depan Baitus Sa'adah boleh buka kuantiti yang lagi banyak untuk terima pelajar lagi ramai untuk baca
atau untuk menyertai program ini. Tetapi anyway, boleh cuba untuk daftar bagi program ini yang ia program di bawah Akademi Al-Quran Baitus Sa'adah. Ada iklan di admin sudah letakkan iklan di dalam kontak message. Mana-mana kamu berada boleh menyertai kerana program ini akan dijalankan pada setiap hari Sabtu insya-Allah taala selama 2 jam, insya-Allah hampir 2 jam lebih akan dijalankan online insya-Allah taala. Maka mana-mana kamu berada, walaupun kamu ada di office atau kamu ada di luar Malaysia, kamu ada di tempat yang jauh daripada kita di Baitus Sa'adah, masih lagi boleh menyertai program ini insya-Allah dan dapat manfaat daripadanya. Dan program ini kita tak dapat jalankannya sepanjang tahun. Maka ini kita hanya untuk 3 bulan ini sahaja, kerana setelah itu kita sibuk dengan program-program yang lain. Maka jika sempat untuk daftar bagi program ini untuk season ini, bagus, alhamdulillah. Kita mahu Syekh niat dengan ini mahu jadi antara yang masuk di bawah hadis khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Saya nak ajarkan kerana Allah Subhanahu wa taala, kamu juga masuk belajar kerana Allah Subhanahu wa taala, supaya kita ini dijadikan antara yang khidmat untuk menyebarkan Al-Quran Al-Karim insya-Allah taala. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, setelah peringatan ini yang penting dan usaha untuk membantu sekali, bukan sekadar kita ingatkan tapi kita tinggalkan. Muslimin dan muslimat khairan tidak tahu nak buat apa dan bagaimana membuatnya, tapi Syekh cuba untuk ingatkan dan tunjukkan jalan juga untuk membuatnya, bagaimana membuatnya. Maka yang mahu daftar boleh WhatsApp Ustazah Arifah, ada di dalam message, admin sudah hantar. Boleh message Ustazah Arifah untuk berdaftar bagi program ini. Nombor telefon sudah ada. Okey, maka save nombor ini dan nanti boleh kontak untuk buat pendaftaran. Dan bayarannya terlalu sedikit, bayarannya. Adalah sumbangan untuk madrasah supaya insya-Allah madrasah dapat dibantu insya-Allah taala. Maka yang penting bagi kita adalah nak sebarkan ilmu kerana Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk sekarang Syekh nak sambung dengan baca kitab As-Sirat Al-Mustaqim dalam bab aqidah. Dan kita telah sampai kepada perbahasan yang sangat-sangat penting sebelum ini berkait dengan aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Pada kitab As-Sirat, pada muka surat 101, ada beberapa hadis yang sebahagian orang salah faham. Mereka salah faham, tapi kesalahan mereka besar kerana mereka jatuh dalam akidah yang sesat, menyalahi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka pada malam ini kita nak bagi beberapa contoh bagi hadis yang sebahagian orang salah faham dan kita nak jelaskannya dengan cara yang betul. Pada muka surat 101 kata pengarang rahimahullah, wa amma hadithu Zainab binti Jahsh zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam أنها كانت تقول لنساء الرسول صلى الله عليه وسلم زوجكن أهاليكن وزوجني الله من فوق 7 سماوات، فمعناه أن تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بها مسجل في اللوح المحفوظ، وهذه كتابة خاصة بزينب ليست الكتابة العامة، الكتابة العامة لكل شخص، فكل زواج يحصل إلى نهاية الدنيا مسجل واللوح فوق السماوات السبع. Mafhum daripada ini, adapun hadis Zainab binti Jahsh, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa beliau berkata kepada isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allahu min fawqi 7 samawat. Mafhumnya, ahli keluarga kalian, mereka lah yang telah mengkawinkan kalian, sedangkan Allah
Allah Ta'ala mengkawinkanku, yakni tercatat perkawinanku dengan Nabi dari atas 7 petala langit, yakni ia dicatat di atas 7 petala langit. Itu maknanya. Bukan maknanya Allah berada di atas langit, tak. Tapi maknanya pernikahan Zainab binti Jahsh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baginya catatan yang khas di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Apa beza antara pernikahan Zainab binti Jahsh dengan baginda dan pernikahan isteri-isteri baginda yang lain dengan baginda? Isteri-isteri baginda yang selain Zainab binti Jahsh, mereka telah jadi isteri kepada baginda dengan ahli keluarga mereka, memperkawinkan mereka dengan baginda sallallahu alaihi wasallam, buat akad nikah. Adapun Zainab binti Jahsh ada baginya hukum yang khas. Apakah ia? Ia telah jadi isteri kepada baginda dengan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala telah mewahyukan kepada baginda bahawasanya Zainab binti Jahsh itu jadi isteri kamu, maka ia telah jadi isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Lauhul Mahfuz, pernikahan Zainab binti Jahsh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada baginya catatan yang khas, lain dengan catatan bagi nikah-nikah yang lain. Sebenarnya segala nikah yang berlaku dalam dunia dicatat dalam Al-Lauhul Mahfuz, tapi pernikahan Zainab binti Jahsh ada baginya catatan yang khas. Itu makna hadis. Dan bukan makna hadis bahawasanya Allah Ta'ala dia berada atas 7 langit dan dia telah membuat akad nikah bagi Rasulullah dan Zainab binti Jahsh sedangkan dia ada di atas langit yang ke-7. Bukan. Ada sebahagian orang salah faham kerana mereka tidak belajar aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang betul. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala dia tidak seperti sesuatu. Allah yang menciptakan langit tidak memerlukannya. Allah Ta'ala ada sebelum adanya langit dan bumi. Sebelum adanya alam ini, dia ada tanpa tempat, tanpa arah. Dan setelah Allah Ta'ala menciptakan alam, dia tidak berhajat kepada ciptaan. Segala tempat itu ciptaan Allah. Allah tidak memerlukan tempat, tidak memerlukan arah. Maka wajib mempercayai bahawasanya Allah Ta'ala ada tanpa tempat dan tanpa arah. Allah ada tanpa tempat dan tanpa arah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, penting orang faham makna hadis ini. Hari itu pada minggu lepas saya telah menjelaskan juga tentang sebuah hadis, tentang hadis An-Nuzul. Dan saya kata bukan maknanya Allah Ta'ala turun pada hari Arafah seperti mana seorang daripada kita turun dari atas ke bawah. Tak. Tapi hadis itu maknanya Allah menurunkan rahmatnya ke atas orang-orang yang beriman. Bukan maknanya Allah berada di langit dan dia turun ke padang Arafah. Tidak. Ada sebahagian orang, dia kononnya suka belajar sendiri. Maka dia ambil apa-apa kitab, dia baca. Dan bila ada terjemahan, dia depend atas terjemahan itu untuk dia kononnya faham. Kadang-kadang terjemahan itu dibuat oleh orang Wahabi. Kadang-kadang terjemahan itu dibuat oleh orang yang dia bukan pakar. Bukan setiap orang yang boleh cakap bahasa Arab, maknanya dia boleh terjemahkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tafsir Al-Quran. Bahkan ini perlu kepada kerja para ulama, mereka yang berilmu, mereka yang membuat sedemikian. Mereka yang menafsirkan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Juga ada hadis yang lain saya nak baca. Kata pengarang, وأما الحديث الذي فيه والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها الحديث فيحمل أيضا على الملائكة بدلالة الرواية الثانية الصحيحة والتي هي أشهر من هذه وهي لعنتها الملائكة حتى تصبح رواه ابن حبان وغيره. ما apa makna ini?
Adapun hadis yang mafhumnya, demi Allah yang menguasai diriku, tidaklah seorang lelaki mengajak isterinya ke ranjangnya, kemudian dia menolak, melainkan para malaikat yang berada di langit marah kepadanya. Maka ditangguhkan maka ditanggungkan juga dengan makna malaikat dengan dalil riwayat kedua yang sahih, dan ia adalah riwayat yang lebih masyhur daripada riwayat di atas itu. La'anathal malaikatu hatta tusbih, mafhumnya para malaikat melaknatinya sehingga dia berada di waktu pagi. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan selainnya. Maka hadis ini sangat penting orang fahamnya dengan cara yang betul. Hadis ini mengkhabarkan tentang seorang wanita yang suaminya dia minta daripadanya hajatnya. Dia mahukan hajatnya, dia mahu bersetubuh dengannya, tapi isterinya abaikan dan dia tidak taat kepadanya. Maka pasti ini adalah haram, ini adalah dosa besar, wal'iyadhu billahi ta'ala. Karena antara kewajipan ke atas isteri adalah dia memberi hak kepada suaminya dengan dia membolehkan dia bersedap-sedap dengannya. Kalau suami suruh isterinya untuk dia berhias, untuk dia sediakan dirinya untuk jima', maka wajib atas wanita untuk dia taat kepadanya dalam perkara ini. Jika dia tidak buat, maka dia dikira seorang wanita yang berdosa. Kalau suami dia minta daripada isterinya mahu haknya pada persetubuhan, kemudian si isteri tanpa alasan, dia bukan sakit, tak ada alasan yang diterima dalam syarak, dia tolak, dia tidak mahu, maka dia berdosa besar. Karena ini baginda bersabda bahawasanya yang mafhumnya, yang berada di langit marah kepadanya. Siapa yang berada di langit? Para malaikat. Bukan maknanya Allah berada di langit. Ini yang kita nak bagi peringatan tentangnya. Yang ada di langit di sini maksud dengannya para malaikat. Bukan maknanya Allah berada di langit. Kerana langit ciptaan Allah. Allah tidak berhajat kepada langit. Dengan bukti ada riwayat yang lain bagi hadis. Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Riwayat yang lain ada padanya, mafhumnya, para malaikat melaknatinya sehingga dia berada di waktu pagi. Yani jika seorang isteri dia abaikan hajat suaminya, dia tolak tanpa ada alasan baginya, maka dia tidur dalam keadaan ini, maka para malaikat akan melaknati isteri itu sampai pagi. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Ini keadaan sangat bahaya. Maka muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, ada sebahagian orang salah faham hadis ini. Kemudian dia kata bahawasanya Allah ada di langit, buktinya adalah hadis ini. Sedangkan dalam hadis ini tidak disebut bahawasanya Allah ada di langit. Yang ada di dalam hadis bahawasanya yang di langit marah kepadanya. Yang di langit, siapa yang di langit itu? Para malaikat. Para malaikat yang ada di langit. Itu yang maksud dengan yang di langit. Maka penting kita menjelaskan hadis ini kepada orang awam supaya mereka tidak salah. Ada sebahagian yang kononnya ustaz. Dia kata, kononnya ustaz. Bila dia duduk syarah depan orang awam, dia tidak menjelaskan. Dia tak kisah orang awam jatuh dalam salah faham, tidak faham tentang akidah, percaya perkara yang tidak betul. Dia tidak kisah. Dia bercakap-cakap tanpa dia memberi penjelasan yang mantap kepada orang awam supaya mereka tidak keliru dalam isu akidah. Kerana ini penting bila kita nak mendengar tazkirah daripada orang, kita memastikan dia orang pakar, boleh mengajar, dan bila orang dia mantap dalam ilmu akidah, itu aman bagi kita untuk belajar dengannya. Karena isu akidah itu adalah isu yang paling penting dalam agama kita. Isu akidah.
Maka jika kita dapat orang yang dia pakar dalam akidah dan dapat mengajar kepada kita, maka itu aman. Kenapa? Kerana dia pakar dalam akidah, maka tidak membawa kepada kita kekeliruan dalam isu akidah. Dan ini yang kita mahu. Kita tidak mahu keliru dalam akidah, kerana keliru dalam akidah itu sangat-sangat bahaya, wal'iyadzubillahi ta'ala. Kita mahu jaga akidah kita dan jaga iman kita. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Lagi ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh setengah orang tapi ia dhaif. Kata pengarang, wa amma hadithu Abi Darda'i anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala rabbana alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk falam yasihha bal huwa dha'if kama hakama alaihi al-hafiz ibn al-Jawzi walau sahha fa amruhu kama marra fi hadith al-jariyah. Adapun hadis Abi Darda bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, rabbana alladhi fis sama'i taqaddasa ismuk, hadis ini tidak sahih, bahkan dhaif sebagaimana dinilai oleh Al-Hafiz Ibn Al-Jawzi. Dan seandainya sahih, maka maknanya seperti yang sudah berlalu tentang hadis Al-Jariyah. Wa amma hadis Jubair bin Mut'im 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allah 'ala 'arshihi fawqa samawatihi wa samawatuhu fawqa aradihi mithlu al-qubbah falam yudkhiluhu al-Bukhari fi as-sahih fala hujjata fihi wa fi isnadihi man huwa dha'ifun la yuhtajju bihi. Dzakarahu Ibnu al-Jauzi wa ghairuh. Adapun hadis Jubair bin Mut'im daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ala arsyihi fawqa samawatihi wa samawatuhu fawqa aradihi mithlu al-qubbah, maka Al-Bukhari tidak memasukkannya dalam sahihnya, maka tiada hujjah padanya. Dan dalam sanadnya terdapat seorang perawi yang dhaif yang tidak boleh dijadikan hujjah. Disebutkan Ibnul Jauzi, disebutkan oleh Ibnul Jauzi dan selainnya. Wa kadzalika ma rawahu fi kitabih Khalq Af'al al-Ibad عن ابن عباس أنه قال لما كلم الله موسى كان نداؤه في السماء وكان الله في السماء فهو غير ثابت فلا يحتج به. Demikian juga apa yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Khalq Af'al al-Ibad daripada Ibn Abbas, sesungguhnya beliau berkata, lamma kallama Allah Musa kana nida'uhu fis sama'i wa kana Allah fis sama', ia tidak sabit, maka ia tidak boleh dijadikan hujjah. Wa amma al-qawl al-mansub li Malik wa huwa qawl Allah fis sama'i wa 'ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay', فهو غير ثابت أيضا عن مالك. وأبو داود لم يسنده إليه بالإسناد الصحيح بل ذكره في كتابه المسائل ومجرد الرواية لا يكون إثباتا. Adapun perkataan yang dinisbahkan kepada Imam Malik itu Allahu fis sama' wa 'ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu shay', maka ia tidak sabit daripada Malik, dan Abu Dawud tidak meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada Malik dengan isnad yang sahih. Dan Abu Dawud tidak meriwayatkan hadis ini sehingga sampai kepada Malik dengan isnad yang sahih. Bahkan beliau menyebutkannya dalam kitabnya Al-Masail, sedangkan semata-mata periwayatan tidak menjadikan ia sabit. Apa makna semua yang Syekh Bashar tadi? Ini beberapa riwayat bagi hadis-hadis dhaif, tidak sabit. Dan sebahagian orang cuba untuk sebutkannya, untuk dia kata bahawasanya Allah ada di langit. Sedangkan hadis dhaif yang lemah bukan hujjah dalam ilmu aqidah. Bila orang gunakan hadis dhaif, tidak sahih dalam ilmu aqidah, maka kita tidak masuk bahaskan tentang takwilannya. Kerana bila ia dhaif, tidak diguna dalam ilmu aqidah. Dalam ilmu aqidah tak boleh guna hadis dhaif, hadis yang lemah sebagai hujjah. Maka walaupun orang membawa 100 hadis tapi dhaif, dia nak berhujjah dengannya dalam ilmu aqidah, kita tidak ambil. Kerana hadis dhaif bukan hujjah dalam ilmu aqidah. Maka kekalkan kaedah ini di dalam hati. Bukan sesiapa yang meriwayatkan sebuah hadis maknanya mesti hadis yang dia riwayat itu sahih. Dan jangan kamu jadi keliru. Ada sebahagian orang dia meriwayatkan kononnya sebuah hadis tapi palsu, bukan hadis.
Dia ada sebahagian orang kata bahawasanya baginda bersabda, Allah duduk di atas kursi. Dan ini batil, ini tidak betul. Ini tak ada baginya sanad yang sahih. Maka bukan apa-apa yang diriwayatkan ia betul, ia sahih. Karena ini ambil daripada sumber yang betul, khususnya dalam ilmu aqidah. Barakallahu fikum, jazakumullahu khaira. Wallahu subhanahu wa ta'ala أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وقنا عذاب النار واجعلنا يا ربنا من الأبرار والطف بنا وأحسن ختامنا وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. Jangan lupa untuk berdaftar bagi program yang akan mula insya-Allah taala pada Sabtu yang akan Sabtu yang akan datang, yang setelahnya insya-Allah taala. Dalam pertengahan bulan ini akan mula program, maka jangan tinggalkan peluang ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.